Kecil tak bermaksud tak best. Ini adalah lampu paling murah daripada Nightcore yang korang boleh dapatkan di pasaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Nama aku Badik daripada Core Outdoor and Tactical. Ini dia review sepintas, di mana dalam review ni aku akan guna sekali shoot saja dan aku cuba ceritakan poin-poin yang best pasal lampu ni. Yang pertama, korang boleh tengok sendiri dalam beg kuning ataupun apa-apa channel yang korang berada, link yang aku berikan, korang boleh tengok dia ada macam-macam warna geng. Macam-macam warna. Jadi kalau kata kau ni budak Blackpink ke, kau budak black metal ke, kau ni budak Black Sabbath ke, tak kisah, semua warna cita rasa korang dia pasti akan dapat tepati. Yang kedua, daripada spek asal dia ni, waterproof dia cuma IP65. Jadi tidaklah berapa waterproof, tetapi tak menjadi masalah sebab nama pun sekadar lampu backup. Dengan built-in battery, dia charge dia USB 2.0 dekat sini, kat belah tepi dia. Jadi kalau kau tanya aku tak highly recommend untuk bawa dia secara outdoor ataupun secara lasak sebab aku kurang rasa selamat lah. Kita ni orang tak berapa nak ada. Jadi bila beli barang tu, kalau boleh tak nak rosak kan. Tapi tu akulah, korang aku tak pasti. Berat dia adalah 9.6 gram. Dia punya ringan, teruk punya ringan. Antara yang pelik, orang akan cakap, oh lampu ni tak ada terang sangat. Sebab apa? Okay, aku tunjuk dulu. Yang pertama, ni geng. Aku dah onkan dia, yang ini. Yang ini adalah 1 lumen, boleh bertahan 58 jam, tembak sejauh 3 meter sahaja. Dan dia ada 2 mode, 1 lumen dengan 55 lumen. Yang ini pula yang 55 lumen. Terang dia cukup-cukup lah kalau kata kau nak cari barang. Boleh bertahan 1 jam 15 minit, tembak sejauh 25 meter sahaja. Untuk tahun 2025 biasanya orang akan cakap macam ni tak berapa terang lah bang, macam ni tak berapa terang. Yelah, orang kalau boleh nak cari yang 1000 lumen, 400 lumen, nak yang terang-terang je kan. Tapi korang mesti tertanya-tanya, kenapa 55 lumen ni masih lagi boleh terjual sampai sekarang. Dan untuk pengetahuan korang, jangan terkejut bila orang sekali beli 20 biji, 30 biji. Why? Why guys? Why? Sebab harga dia tidak berapa mahal, korang boleh cek sendiri. Kedua, ini daripada jenama Nightcore, sebuah jenama lampu yang agak established dalam dunia perlampuan. Bahasa aku entah apa-apa kan. Dan yang ketiga, kebanyakan orang jadikan lampu ni sebagai hadiah di dalam goodies bag dia orang. Bijak. Barang berkualiti, tak berapa mahal, ya tak berapa terang, tetapi ada kualiti. Kalau kita buatkan hadiah dalam goodies bag, tak malu geng. Sangat-sangat tak malu. Korang ada ke Nightcore Tube V2 ni? Dan kalau kata tak ada, apa kata? Jom, korang belanjalah sedikit komen pendapat korang berkenaan dengan lampu ni. Jangan lupa untuk tekan butang like. Yang mana kalau sudi, bolehlah sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain. Alright guys, itu je daripada aku Badik. Assalamualaikum.